بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وسخرنا ومولانا محمد بن عبد الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يا الله Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah, ya Tuhanku, Engkau leraikanlah apa yang telah mengikat lidahku supaya orang-orang yang mendengar akan memahaminya serta mengambil manfaat yang baik daripadanya. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita untuk bahagian yang kedua ataupun masa yang kedua, masih untuk subjek at-tasawuf untuk minggu ini. Jadi kita sambung balik ataupun kita tengok fasal yang kedua yang berbaki ni. Baik. Ada satu doa lah yang disebut tadi tu, kongsi lah doa yang biasa dibaca oleh Tuku Haji Imam Pombeng. Tapi yang benar Tuku Haji Imam Pombeng yang dibaca masa permulaan, contohnya pengajian ke berkuliah ke, yang mana kita pun boleh amalkan insya-Allah, walaupun hamba tidak berguru langsung dengan dia, tapi pernah jumpalah dia. Dan anak murid dia pun amal di Terengganu ini, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombeng yang membuka pondok Darussalam di Kuala Lumpur. Kalau dia kenal lah, meninggal seorang yang alim solat, alim. Orang kata ni cuma dia mari ke Malaysia dan dia meninggal di sini lah. Nama dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombeng. Pombeng tempat di Patanda. Okey. Dia ada satu doa yang dibaca ketika mana permulaan pengajian. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allahumma aghnina bil ilmi اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وزينا بالحلم وزينا بالحلم وزينا بالحلم. Jadi maksudnya baik ya. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Kita boleh mula, insyaAllah kita akan cuba amalan pada yang kita ingat pada permulaan kuliah ataupun pengajian ke mana-mana. Wajam bina bid'ah.
Dia juga bekas ataupun bekas pensyarah lisan ni. Bekas pensyarah lisan. Allahumma biasa dia kata dia aghnina bil ilmi wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina bil ilmi wa akrimna بالتقوى وجملنا بالعافية. Baca biasanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kombe dia akan mulakan doa ini ketika mana sebelum pengajaran kuliah tadi. Sebelum mengajar benar-benar dia akan start dengan bacaan doa itu juga. Kebiasaan yang dia amalkan. Kebiasaan yang dia amalkan. Bahasa maksudnya pun comel. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu. Aghnina, bukan kaya sungguh harta dunia sahaja. Kayakanlah kami dengan ilmu. Ya, tidak ada ilmu. Wasayyidna, dan perhiaskanlah. Doa yang comel sebabnya kita amat. Perhiaskanlah dengan al-ilm ini maksudnya akhlak yang baiklah, yang baik, yang lembut, akhlak yang baik. Perhiaskanlah dengan akhlak yang mulia, yang lembut, bicara yang baik. Wa akrimna, dan muliakanlah. Muliakanlah dengan takwa, wa jamilna, dan cantikkan kami. Cantikkan kami dengan keafiatan. Afiat ni maksudnya selamat, elok, comel, termasuklah bila afiat. Biasa digunakanlah ketika mana Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kombe rahimahullah ta'ala dibaca pada permulaan pengajaran kuliah. Seorang tokoh yang terkenal juga dulu meninggal. Ada pondok di Kuala Ibal ni, anak murid dia percaya tu meninggal, dan ramailah anak-anak murid di Terengganu ni, anak murid yang di Terengganu yang baca kitab dengan dia. Orang Fatani duduk di Mekah lama. Anak murid kepada, kalau kenal lah, nama dia Pak Di'an rasanya, seorang alim juga, orang lama-lama lah, orang yang lama duduk di Mekah Al-Mukarramah. Balik, kemudian balik ke Fatani balik, cuma ada isu macam ada perang gitu lah kot. Dia lari ke Kota Baru dulu, di mana di Lundang rasanya, Lundang, kemudian duduk di Terengganu, buka pondok di Terengganu, meninggal pun di Terengganu. Bini dia 3-4 orang tu. Dan sungguh sebab Ambil ada satu batch dengan anak dia tu sekelas dengan Ambil masa di Semazar itu, Batu Buruk itu. Anak dia puang lelaki 2 orang, sama umur, tapi mok lain-lain lah. Mok lain-lain. Dah. Begitu. Dah macam je. Haji Ali Qadi pun gitu kan. 2 orang lah dah. Ketiga. Dua dah. Pak. Dulu game je dah. Dulu apa dah ni? Sama yang masalah dulu. Dulu senang dulu lah. Sekejap. Baik je. Jadi siapa buang-buang pitih lah. Betul. Tanya boleh sampai Cari lah. Tindak kita dah kita dah. Tak juga kita. Sangkaan baik belaka tu, tapi hakikat dia tak gitu.
Oh, ada. Kan Ustaz suruh yang masih lagi putra kan. Antaranya Ustaz Wadi dan itu lagi Ustaz Wadi Anu. Ha? Ya. Betul. Juga. Gitu. Okey. Mengingatkan tak nikah lagi. Tak nikah lagi. Tak boleh ada masing-masing ada cerita masing-masing dah biasa dah tu kan. Dia bukan benda haram kan. Dia dah cuma kata Nabi perkara yang halal tapi amat dibenci oleh Allah iaitu cerai lah kan. Cerai tapi ada kebaikan. Dan ada sebahagian kes ada kebaikan ni lah. Bukan orang molek dia cuma kita pandang dah molek dah. Ada sebahagian ni orang dah alih dah. Tak hidup sekali dah terpaksa dah. Jadi bila itulah cara yang terbaik. Itulah cara yang terbaik. Bukan semestinya dah molek kan. Itu kefahaman masyarakat kita lah. Tapi sebenarnya dah gitu. Okey, sambung balik kitab kita ni insya-Allah. Okey. Mana dah adik? Kena baca baru dulu. Tapi mana sambungan dia? Sambungannya Allah Akbar. Minggu ke-11 dah lagi nasi kata. Betul kan? Minggu ke-11 minggu ni. Minggu yang ke-11 minggu ni. Tahu lagi tadi. Minggu yang ke-11. Okey, dah apalah. Kita cuba selesaikan nama-nama yang tak dulu. Okey, sambung balik. Kita berada muka surat berapa ni? 74 lah. 73 selesai dah. Jadi khulasah cerita ambil itu waktu sepulang diri dah. Tentang duit itu. Masing-masing carilah dah apakah hikmah di sebaliknya. Itu mengikut cara pemikiran masing-masing. Baik, jadi sambungannya muka surat yang ke-74. Lepas kita baca terjemahan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, okey, yang ke-74, kedua masyhur ia membanyakkan berbuat ibadah hingga meninggalkan ia bermalam dengan isterinya. Sibuk dah lalu. Dah. Siapa 3 bini dan meninggalkan menguasai kehidupan ahlinya yang wajib atasnya nafkah itu. Ada orang kata gini ada orang. Realitinya ada. Dengan anggapan sibuknya beribadah dan meninggalkan yang ada di rumah. Jadi tak boleh gitu kan. Dan sepatutnya kita kena raikan kedua-duanya. Kita ada kalau ikutkan tasawuf Islam kita ni ada 3 benda kan. Ada hubungan dengan Allah. Dan bukan Allah saja lah. Ada hubungan dengan makhluk manusia. Okey, manusia. Kemudian yang ketiga ada hubungan dengan alam ini. 3 paksi tasawuf Islam kita. 3 paksi tasawuf Islam. Kena ada 3-3 lah. Bukan hanya menumpukan peribadatan kepada Allah. Walaupun itulah yang utama, tapi caranya mesti kena betul. Jadi dia pun hak yang kedua ni, hak yang kita cerita tadi, hak yang pertama putus asa lah. Sehingga meninggalkan ibadah. Yang kedua terlalu sibuk lalu beribadah. Maka meninggalkan kesemuanya. Baik. Kemudian kata tuan kita dan adalah kedua orang yang tersebut itu berkehendak akan ubat yang membaikkan ia akan keduanya itu kepada berperangai dengan sifat raja yang pertengahan dan bersifat dengan raja yang ghalib rajanya itu daripada khaufnya. Dia pulak ni. Tadi nak terang pulak ni. Dapat tadi? Okey. Kalau ikut sebenarnya senang je. Kalau bahasa Arab tu. Kalau ikut senang bahasa Arab yang untuk faham. Baiklah, kalau dua orang yang kita cerita itu, hak yang kita kata, hak yang pertama putus asa dulu, hak yang kedua terlebih dahulu. Okey, senang je. Khulasah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau bahasa Arab, dia sebut al-i'tidal. Kita kena berlaku ataupun mencukupkan keadilan. Maksudnya tidak terlalu kurang dan tidak terlalu lebih. Itu je. Dan itu baina tarafai, di antara dua bahagian tersebut. Bukan terlalu kuat ibadat sehingga mengabaikan
keluarga ataupun bukanlah terlalu kurang beribadah sehingga meninggalkan ibadah itu terus. Jadi kena berlaku adil. Itu khulasa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kena seimbang. Sebab kedua-duanya kalau kita rahimkan keluarga, hakikatnya pun mendapat pahala. Hakikatnya ibadah tu, hakikatnya tetap beribadah. Bukan kita kata, tak semak namanya, meninggalkan zikir contohnya, kita pergi ke keluarga, maka tak ada pahala. Hakikatnya mendapat pahala di sisi Allah. Jadi kita pun kena seimbangkan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata, ilajin yarudduhuma ilal iktidal. Cara pengubatannya kena kembalikan kedua-duanya itu secara adil. Itu maksud Al-Imam Al-Ghazali yang lebih mudah untuk faham lah. Kalau itu tidak sebut pun dalam teks yang berbahasa Arab, tidak sebut pun tentang raja dan khauf. Cuma huraian yang dibuat oleh Syekh Abdul Samad ni, dia sebut ada raja dan ada khauf. Asalnya teks itu katakan kena bersifat al-iktidal, kena berlaku pertengahan. Baik. Lagi, ada pun mengekali akan berbuat maksiat padahal ia tiada mahu taubat, maka iaitu tiada faedah obat yang membawa kepada bersifat dengan rajak itu. Kalau dia kekal maksiat, tambah taubat, maka tak ada faedah kalau dia hanya berharap. Dia berharap syurga, dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, harap. Tapi dia kekal melakukan maksiat. Macam dia, tak ada rasa takut langsung. Dia macam ni lah. Sebab dia mengekali di atas melakukan maksiat. Tak ada faedah kata dia kerana harapnya akan syurga atau lepas daripada api neraka, padahal pada keadaan dia mengekali akan berbuat maksiat itu sia-sia je, tiada baginya faedah. Tak ada faedah langsung kekal maksiat harapkan syurga. Jadi kan? Okey. Terkadang memberi mudarat rajak itu akan dia seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia sebut boleh jadi rajak akan memberikan mudarat. Okey, terjemahannya, ada pun orang yang ghalib atasnya sentosa daripada takut diseksa oleh Allah. Maksudnya tenang daripada seksaan Allah, tak rasa takut langsung. Okey. Padahal, yakni pada keadaan ia mengekali di dalam berbuat maksiat. Lalu didatangkan akan dia itu segala sebab raja pengharapan yang membawa kepada inginnya kepada mengharapkan syurga. Maka iaitu seperti racun yang membunuh akan dirinya itu di dalam haknya itu. Maka dia kata, marah. Harapkan rahmat, harapkan syurga, aman daripada seksa Allah. Kemudian, dianggapkan bahawa seolah-olah macam racun. Rasa tenang. Jadi, kalau kita cuba mudahkan, harapnya tinggi, harap syurga, okey, harapan tinggi. Tapi campur, takut, tak ada ketakutan, bagi suri. Kemudian campur pula aman daripada seksaan. Tak rasa takut seksaan langsung, macam tak ada benda. Tapi harapannya tinggi syurga. Dan bebek takut rasa aman daripada seksaan. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali seolah-olah macam sama, macam racun yang akan bunuh dia. Macam racun lah. Memang ada. Maka akan mati gitu je. Tak beramal, tak jadilah. Maksudnya tidak seimbang perkara yang diharapkan itu. Okey, lagi nak bagi? Okey, kemudian okey, fahuwa seperti racun yang baik. Seperti madu yang menjadi obat yang menyembuhkan bagi orang yang ghalib atasnya penyakit yang sejuk. Diumpamakan pula. Macam madu, okey,
yang ada penyembuh kepada sesiapa yang ada penyakit sejuk. Itu pula Kena keluar. Tadi disebut macam racun. Okey, kemudian disebut pula iaitu seperti madu pula. Okey, apa kita baca sikit lagi. Maka jikalau mencapai akan dia orang yang ghalib atasnya penyakit panas, nescaya membinasakan ia akan dia. Gitu tu. Dah. Okey. Betul madu boleh obat penyakit sejuk. Betul. Betul. InsyaAllah madu asli dah. Okey. Madu panas. Madu panas sungguh madu ni. Okey. Macam-macam. Okey. Okey, bantai. Dengan awak ambil. Senda awak ambil tu. Okey. Dia kata madu. Madu dia kata penyembuh bagi penyakit sejuk. Okey, dia sebut bulu dah. Okey, bulu dah sebut dah. Kita ada masuk penyakit sejuk. Contoh penyakit sejuk ni mana? Demam. Demam mana? Tu mana? Demam tu mana boleh macam? Tidak. Jadi. Macam boleh mula. Tapi yang tak terat, kalau demam macam tak terat. Kalau macam makan lemon untuk ialah patut kemudian silap. Sebab kita mikir madu ni panas. Kita demam, badan kita rasa macam panas. Makan pula, betul tak? Okey, tapi dah bilang dia kata pengobat penyembuh untuk penyakit sejuk. Betul lah, kan sesuai dengan cara asal madu. Okey, tapi kalau madu yang kita anggap penyembuh campur dengan penyakit yang mahrum, yang panas, maka dia jadi kan? Maka ini akan memberikan mudarat lebih. Kalau ada apa? Sebab madu panas. Kemudian ini sejuk, sama lah. Kalau ini panas, campur panas dulu. Macam itu kan? Panas sangat tu ni. Dan ambil duit, kalau 60,000, 100,000 boleh pun. Memberi mudarat dan memberikan mudarat. Okey, itu perumpamaan macam tu. Perumpamaan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau dia akan di mana tu? Nescaya akan membinasakan ia akan dia. Maksudnya penyembuh tidak sesuai dengan penyakitnya. Begitu je sebenarnya perumpamaan yang kita kata kalau mengharapkan syurga tapi tak takut aman daripada seksaan, maka tak ada lagi tu. Macam soalan walaupun kita kata harap ni kita panggil raja. Raja ni seolah-olah macam madu dah penyembuh. Sebab dia boleh baik. Macam benda baik kita kata madu dah. Tapi orang ni tidak sesuai dengan penyakit dia. Dia tak takut-takut. Rasa aman semua. Dan jadilah walaupun raja itu sebagai penyembuh. Kan? Tapi tak sesuai dengan gabungan-gabungan yang ditetapkan itu. Baik, okey, boleh. Perumpamaan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka barang siapa ghalib mencita-cita akan syurga, dia nak syurga Allah. Okey, baik. Padahal, yakni pada keadaan ia mengekali berlebih-lebih dalam berbuat maksiat, serta ia tiada mahu taubat. Taubat pula. Maka iaitu sebenarnya bahawa diubati akan dia dengan sesuatu yang mempusakai akan takut akan seksa Allah itu lebih baik baginya. Okey, ini maksudnya ingat bahawa orang yang memang terlalu mengharapkan syurga tapi keadaannya bermaksiat, baik, sepatutnya dia kena obatkan dirinya itu dengan satu benda yang boleh melahirkan ketakutan. Begitu. Bahasa mudah ya. Bahasa mudah. Dia daripada obat dengan raja, lebih baik obat dengan khauf. Itu maksudnya. Okey, orang ni macam kita bukan kita lah, sebab kita yang sedang melawan nafsu. Kita ni harapkan syurga. Syurga. Okey, tapi kita
Tapi kita buat maksiat, campur maksiat. Lagi nak beri? Dia buat ni. Okey, campur maksiat. Kemudian tu. Okey. Dan sepatutnya dia kena obatkan dengan khauf. Kena takutkan seksaan Allah. Daripada kita obatkan dia dengan harap ataupun ar-raja. Kena lahirkan ketakutan dulu. Kalau boleh contohnya, bila Quran baca tentang seksaan Allah, bila hadis Nabi buatnya seksaan di alam kubur contohnya, buatnya neraka Allah, buatnya kalau Allah murka, kisah-kisah yang dia kita takut. Sehingga kita tenggelamkan maksiat ini, memang kita harapkan syurga boleh lahir. Tapi dia tergelumang dengan maksiat. Nak turunkan maksiat dulu, lahirkan ketakutan terlebih dahulu. Itu pengobat kata Al-Imam Al-Ghazali. Jangan kita obat ini, gabungan ini kita obat dengan khauf, dengan harap semata-mata. Jadi, dia tak syurga je dah. Tapi dia maksiat. Jadi lahirkan ketakutan lebih. Itu antara obat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lebih sesuai digunakan obat iaitu al-khawf. Sebab dah takut tau. Buat maksiat dah takut. Dia harap syurga tu comel tau. Ya. Tapi keadaannya tidak takut seksaan Allah. Okey, boleh. Okey je lah tu. Okey, kita potong je tu. Okey. Dan hasil daripada beberapa perkataan Imam Al-Ghazali bahawasanya raja dan khauf itu adalah keduanya obat bagi penyakit 75 kan? Yang di dalam hati yang munasib bersesuaian dengan keduanya itu. Dah. Sesuai dah. Dah mengikut kesesuaian penyakit yang ada. Maka barang siapa ghalib, maksudnya keadaan kebiasaannya lebih atasnya itu putus asa daripada rahmat Allah hingga meninggalkan ia akan berbuat ibadah, atau sangat takut ia diseksa oleh Allah Ta'ala, lalu bersungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan ibadah hingga jadi mudarat ibadat itu akan dirinya atau memberi mudarat akan ahlinya, maka ketika itu berkehendak ia akan sesuatu yang menguatkan bersifat dengan raja'nya itu. Gitu. Dah. Betul dah kata. Nampak dah? Kira apa? Nampak dia balik hari tu. Dalam kerenyak tu masa nampak kan, kalau kita susun model-model, nampak mana? Okey, dalam baris yang kedua, 75 hari nak khabar. Orang yang biasa putus asa rahmat Allah sehingga dia tinggalkan ibadah, tapi dia takut dah ke Allah. Dah takut dah Allah. Okey, baik. Lalu dia pun sungguh-sungguh mengerjakan ibadat hingga jadi memberi mudarat ibadat itu akan dirinya atau keluarganya, maka dia berkehendak ia akan sesuatu yang menguatkan bersifat dengan raja'nya itu. Okey, faham tak? Okey, dah. Mula-mula dia sebut tu, baca dari dulu, dia sampai ni dulu. Okey, dia ni lah ayat sedikit betul. Okey, dah aku dah suka kau baca lagi ni. Okey. Okey, kalau orang yang kuat puasa, maknanya dia kuat puasa dah. Kebiasaannya putus asa. Okey, itu bahasa Melayu. Okey, kemudian akibat putus asa itu, okey, dia pun tinggallah ibadah. Tak puasa dah. Tak buat contoh dah. Okey, putus asa dari rahmat Allah. Okey, tapi dia takut kan? Atau sangat takut ia. Okey. Sangat takut seksa Allah. Okey, sangat takut seksa. Okey, bila takut seksa, okey, dan yang lalu dia pun kuatlah beribadah bagi. Dia pun kuat ibadah sehinggalah ibadat tersebut mencari mudarat kepada dirinya sendiri.
Okey, kepada diri, kemudian juga kepada ahli keluarganya sendiri. Okey. Jadi kata Al-Imam tuan kitab kita ni, masa keadaannya gini, dia kehendak, dia memerlukan sesuatu yang menguatkan bersifat dengan rajanya. Apa itu raja? Dia berkehendak sendiri berhasil. Sebab dia kata hasil ni raja. Dia kena mengharapkan dulu. Okey, padahal dia harap dah dia kan putus hasil, takut seksa, lalu dia pun beribadat kuat sehingga memberikan kesan pada ahli dan dirinya sendiri. Jadi keadaan dia ni, kata tuan kita dia kena ada sesuatu yang boleh menguatkan pengharapannya pada Allah. Betul gitu? Macam ni, syurga maksiat, syurga hina dah. Maksiat banyak juga. Jadi kena lebihkan takut. Nampak kan? Ada. Masalah itu yang mandi, dia ada. Sama juga mandi. Untuk hasil. Tapi takut sangat seksa Allah. Jadi dia pun jadi lebih ibadat lagi. Boleh? Jadi lebih. Tapi nak nobat lebih itu, dia memerlukan harapan yang tinggi. Pengharapan. Okey. Dan ini harapan yang tinggi, maknanya dia ibadah yang lampau. Solat tahajud sampai daripada pukul 1 sampai pukul 6. Wah, tak. Jadi dia harapan yang tinggi, dia harapan kita dalam dia tenang. Dah kena rahsia lah. Tak tahu kan? Okey, boleh juga. Betul juga. Maksudnya, nak masuk umur bertenang lah maksudnya. Tidak terlalu Allah hanya beribadah. Sebab tu mungkin ada harapannya. Yelah, mungkin dengan serasa harapnya tinggi. Mungkinlah ibadat ni pun semakin okey ataupun lebih bersifat adil dah. Tidak memberatkan mana-mana yang lebih. Okey, boleh? Kalau takut lebih lagi kan? Jadi kena lebihkan pula. Okey betul? Tak boleh tak? Kan? Kalau lebih takut akan mudarat lagi kan? Jadi kena kuat sense dan lebih pengharapan. Biar amal itu semakin bukan kurang. Seimbang ada. Seimbang. Boleh juga ada. Jadi gitu lah. Dia kena macam nak bergugu, nak sesuaikan dengan pasangan masing-masing. Maksudnya, kalau putus asa, gitu ada formula dia. Tapi cuma ayat dia gini kan, ayat dia sekaligus ni. Jadi kita tengok, apa yang tak bagus. Okey lagi. Ada pun sesuatu obat yang menguatkan bersifat dengan rajat itu ialah dah. Dia kata nak kuatkan rajat kalau keadaannya gini. Sebab apa kena kuatkan harapan? Kalau kesnya gini, keadaannya gini, apakah obat yang boleh menguatkan pengharapannya itu? Okey. Dia kata memikirkan segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia. Dia kena mikir segala nikmat yang Allah beri ke dia. Seperti ia diberi oleh Allah Ta'ala akan sihat badannya dan segala anggotanya. Kemudian maka memikirkan sebab dibangkitkan Rasulullah dan segala masyayikh. Masyayikh maksudnya syekh ataupun guru-guru itu kerana memberi hidayah akan dia. Kemudian maka memikirkan dijadikan segala makan, minum, obat itu akan bermanfaat baginya. Maka dengan yang demikian itu hasil ia bersifat dengan raja. Boleh pula ni. Dia kata, okey, makalah asli dia bening jadi dia. Okey. Nabi kata, okey, kena mikir nikmat yang Allah bagi ke dia. Okey, betul dah tu. Kan? Kemudian, okey, dia pun kena mikir sebab dibangkitkan Rasul. Dan segala tuk guru masyayikh itu kerana memberi hidayah akan dia. Okey. Maka
memikirkan dijadikan segala makanan dan minuman dan obat-obat itu akan bermanfaat baginya. Kalau kita mikir segala benda itu di bawah, okey, maka dengan yang demikian itu hasil ia bersifat dengan raja. Apa jadi hasil? Okey. Okey. Mana harapannya gitu jadi? Kalau dimakan, dia harapkan Allah lah. Minum sama ada. Okey, maksud kalau kita mikir benda ni, okey, dikabur segala nikmat kurniaan yang Allah bagi ke dia, dengan kita mikir Allah lah yang bagi benda tu akan menguatkan sifat harapan pada Allah gitu. Tahu. Kali macam ada boleh mikir ada jadi tak apa dah, yang kita kena faham dan benda maksud sebab ini ayat itu nasihat dah. ada sebab Ada sebab musabab dia. masa jangan terlampau sangat beribadat sampai mendaratkan sebab ada cerita ada nak jadi sihat kena makan minum ilmu kena dosu nak cek ada berkaitan dia berkaitan tak boleh macam waktu sekarang ni dia dia boleh buat Maksudnya last sekali kena sandar kepada Allah lah gitu lah. Gitu. satu baik Sangka baik pada Allah. Okey. Maka dengan itu dikabur hasillah bersifat dengan raja. Okey. Betul juga kan? Okey. Tengok nak dalil yang dibagi. Sebab apa kita kena berfahaman gitu. Okey baik. Dikabur setengah daripada menguatkan bersifat raja itu, iaitu firman Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Az-Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Maksudnya kata olehmu wahai Muhammad bahawasanya berfirman bagi hamba-Nya. Allah berfirman untuk hamba, hai segala hamba-Ku yang berlebih-lebih mereka itu atas dirinya itu di dalam berbuat maksiat, jangan berputus asa kamu daripada mengharap akan rahmat Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu akan mengampuni segala dosa jikalau kamu taubat daripada segala dosa itu. Okey, malah kan? Sifat rajak tu kita faham mungkin ada. Cuma ayat dia tu dikata dah sebab disandarkan kepada nikmat, dah makan minum, kemudian masyarakat itu antara penyebab wajah kita ini menjadi kuat ataupun kuat. Itulah. Dan mungkin kita pergi sebaliknya, betul juga kan? Jadi sebab yang memberikan nikmat itu tidak Allah. Yang boleh memberikan kenyangnya hasil makan, hilangnya dahaga hasil minum, dapatnya hidayah. Sebab atas sebab adanya Nabi, adanya tubuh, maka kembali balik pada Allah. Jadi pengharapannya pada Allah yang boleh menguatkan raja. Okey? Boleh? Terima? Huraian? Betul? Antara asbab lah kan? Antara sebab kita mendapat hidayah. Walaupun milik mutlaknya adalah Allah kan? Allah lah yang memberi, tapi ada laluannya, ada asbab musababnya, kan? Betul? Malah Allah boleh bagi kenyang kan? Boleh bagi kenyang, tapi sebab boleh. Cuma antara asbabnya kita makan sesuatu, kita minum sesuatu. Okey? Dikembalikan balik pada Allah. Boleh? Okey? Okey, lagi firman Allah Ta'ala kita baca kan? Okey, lagi firman Allah Ta'ala terang kita baca ya. Dengan harapan boleh faham setiap huruf tu. Kata Allah Ta'ala, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Surah Asy-Syura. Artinya, dan adalah segala malaikat itu mengucapkan tasbih dengan memuji Tuhan mereka itu
dan mengucap istighfar mereka itu bagi orang yang di dalam bumi. Malaikat ucap tasbih memuji Tuhan dan mereka juga meminta ampun kepada mereka yang berada di bumi. Maksudnya kita lah. Untuk kita khususnya haiwan tidak mukallaf, kita lah yang buat dosa. Malaikat tolong istighfar, ampunkanlah fulan bin fulan. Macam biasa dah, macam kita hadis yang biasa dengar orang yang bagi sedekah, dah malaikat pun doa, dah tidak fakirlah dia. Nah, macam-macam lah doa-doa yang disebut oleh malaikat pada hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan. Okey, itu antaranya lah. Okey lagi, dan setengah daripada yang menguatkan lagi dah pergi, yang menguatkan sifat raja itu sabda Nabi, umatku itu iaitu umat yang diberi rahmat akan dia. Dah. Kalau bahasa mudah senang je. Umatku umat yang dirahmati. Senang sikit nak pendek. Tiada seksa atasnya di dalam akhirat, padahal pada keadaan disegerakan Allah Ta'ala akan seksanya itu di dalam dunia. Dah. Okey. Betul. Gempa bumi yang menyusahkan dia dan fitnah yang didapatnya akan dia. Dah. Maksudnya Allah Ta'ala dahulukan seksaan di bumi dulu. Dah. Contohnya adanya gempa bumi, adanya fitnah pembunuhan. Maka dengan sebab ujian tersebut, seksaan di akhirat maka tiada. Gitu. Nabi sebut gitu. Hadis yang disebut oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian, maka apabila ada di dalam hari kiamat, maka diberikan kepada tiap-tiap seorang laki-laki daripada umatku itu akan seorang laki-laki daripada kafir ahli kitab, maka dikata baginya, inilah tebusanmu daripada api neraka. Ini maksudnya, pada hari kiamat kelak, diberikan kepada seorang lelaki daripada umat aku dengan seorang lelaki ahli kitab, maka dikatakan kepadanya, ini tebusanmu daripada api neraka. Kamu pun faham ya? Orang ni nak hurai hadis-hadis ni, kita tengok syarahan diri. Sebab begitu. Pak mula-mula tu kita faham lah kan, umat Nabi, umat yang dirahmati. Tak ada masalah akhirat kelak kalau atas dunia Allah Ta'ala awalkan dulu. Dah. Macam gempa bumi, fitnah ke pembunuhan, segala benda lah. Maksudnya Allah kafarahkan dulu contoh. Dah. Okey. Macam umat yang terdahulu gitu kan. Maksudnya seksaan dulu atas dunia. Kena banjir ke, macam-macam lah. Okey. Tapi pada yang terakhir, hari kiamat diberikan kepada seorang lelaki daripada umat aku untuk seorang lelaki daripada ahli kitab, maka dikatakan baginya, ini tebusanmu daripada api neraka. Maksudnya, ganti dulu. Ganti gitu je. Asalnya. Okey, sekejap jadi tak sedap lah kena orang kita Nabi ni bang-bang ni. Sebab apa? Sebab apa jadi tebusan orang kafir ya? Orang kafir ni memang neraka dah kan? Dah. Kalau dah ditebus ni dah dah. Hamba sefaham tu lah. Kita faham tentang melihat syarahan ulama lah tentang hadis ni, kita faham orang kafir warna-warna pun akan masuk neraka kan? Kalau itu apa akhirannya. Okey. Orang Islam kalau dah diampunkan dosa dia, syurga lah. Jadi sebab apa dijadikan tebusan itu persoalan hamba lah. Tanpa melihat kepada huraian hadis. Dan tahu sebab apa Nabi sebut itu. Mungkin ada maksud yang tertentu. Wallahu a'lam. Okey, sekejap ada huraian yang disebut oleh sebab hadis ni dah banyak takwil lah kadang-kadang. Dia kata kepada kafir. Okey, betul. Lepas tu? Neraka lah. Lepas tu, api neraka dia bersama. Okey, dikatakan kepada orang kafir tu. Okey, betul? Okey. Pasal dia memutar menikah. Okey, itu.
Tapi neraka lah besar banyak kat itu. Mana maksud tebusan itu maksudnya balasan. Balasan dia neraka lah. Tapi sebab tu dikata pada permulaan perenggang tu dia cover dulu, aku berikan, maksudnya tadi diberikan pada tiap-tiap seorang lelaki daripada umat aku akan seorang lelaki daripada kafir ahli kitab. Maksudnya macam ni, maksudnya tu tokoh tu mana? Umat Nabi Muhammad macam ambil contoh. Okey, beri ahli kitab seorang. Dah. Kemudian kata pula bagi dia ke dia tebusanmu daripada api neraka. Itu maksud ambil tu. Dah, kita tahu dah memang balasannya neraka lah. Dah. Okey ya, nombor 7 syarahan yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Okey. Dah. Okey, jangan baca yang orang ulama Dia masuk dia rumah kamu kan dari soalan bila nanti gitu tau. Okay. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar okey, dia hurai hadis ni. Okey. Dia kata fida tu tebusan itu majasan, merupakan kata kiasan sahaja kepada makna yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah tu. Majasan amma yadullu alaihi al-hadis yang dibaca tu, Nabi sebut tebusan itu hanya bentuk kiasan kata. Gitu pula. Penting dah pula. Kata gitu. Dia kata hanya kiasan sahaja. Tak apalah, tengok sini. Okey. Jadi ini maksudnya, maksudnya nak khabar iaitulah, dia nak khabar la yadkhulul jannata ahadun, orang tidak akan masuk syurga melainkan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka sekiranya dia berbuat buruk. Itu penjelasan yang disebut oleh Abu Hurairah. Dia kata fida tebusan maksudnya kiasan. Jadi huraiannya orang tidak akan masuk syurga melainkan orang tersebut akan diperlihatkan terlebih dahulu tempatnya di neraka. Okey. Sebab apa? Supaya bertambah syukurnya. Ini kata ulama ya. Walaupun aku bukan sefaham kita yang fakir ilmu ni. Nak faham tu ni kok. Tebusan-tebusan ni. Dah syukur kan dah di masa kiamat dah. Betul tu kata dah. Ya. Faham dah masuk aja lah. Tapi orang kira gitu dah. Dia kata gitu. Dia kata kiasan je tu. Bukan maksud tebusan betul lah. Bukan tebuh ni aku ambil kafir, contoh ditebus contoh. Kita faham tebusan ni ada bahasa kita kan. Tebusan ni maksudnya kalau kita menebusnya tak kenalah di tempat tu kan. Ganti tau. Ganti pula. Tak kenalah dia tu kalau kita faham maksud tebu. Tebu, aku tebu. Aku cuba cagar balik. Tebu balik. Tak kenalah dia selamatlah dia. Kita faham maksud tebu tu gitulah. Sebab tu kita jadi fikir macam pelik lah. Macam pelik mengikut kefahaman kita yang kurang ilmu ni. Tapi kalau ikut penjelasan Imam Ulum, Imam yang agung Al-Hafiz Ibnu Hajar untuk hadis ini, dia kata hanya kiasan sahaja. Okey dah. Okey. Okey sekali. Maka boleh jadi maksud tebusan itu ialah, okey dah betul. Boleh jadi maksud panjang pula tak dah pula. Okey, boleh jadi maksud tebusan itu ialah inzalul mu'min fi maq'adil kafir minal jannah alladhi kana a'adda. Orang mukmin ditempatkan pada kedudukan syurga milik orang kafir yang asalnya telah disediakan untuknya. Itu. Orang mukmin ditempatkan pada kedudukan syurga milik orang kafir yang asalnya telah disediakan untuknya. Mana pula maksudnya? Surga seorang kafir. Surga dia lelaki. Orang mukmin di tempat kedudukan orang kafir dalam syurga yang asalnya disediakan untuknya. Untuk orang kafir. Untuk kafir. Okey, baik. Okey. Baik. Kemudian letak pula orang kafir
pada kedudukan neraka yang mana asalnya milik orang mukmin yang telah disediakan untuknya. Betul. Tokok gitu, maksud tu sama. Okey, tadi pening tu. Tapi tak apalah. Tapi nak urai sedikit. Sabda Nabi ni bimbang apa lah. Sebab tu kita tengok uraian tu lah. Macam-macam pandangan. Tapi tak apalah. Kita skip saja. Okey, nak baca lagi. Okey, sabda Nabi lagi. Al-humma min fayhi jahannam wa hiya hadzul mu'mini minan nar. Uraian lagi. Demam itu ialah daripada hangat api neraka jahannam, dan dia itu bahagian bagi orang mukmin daripada neraka yang disegerakan Allah Ta'ala di dunia. Itu. Apa tu kata gitu tau. Dia nak huraikan atas tu dia. Dia kata demam ini daripada percikan api neraka, dan dia juga sebahagian daripada orang mukmin daripada percikan api neraka yang Allah Ta'ala segerakan atas dunia. Demam ni, penyakit demam. Demam-demam kita ni nak suruh bawa tu sikit baru. Daripada azab neraka yang Allah teh di atas dunia ke kita. Gitu aku. Kena kepada orang mukmin. Dah. Sabar dah. Dah. Gitu aku nak masuk dia. Nak huraikan atas tadi. Sebab dia kata asalnya orang mukmin neraka dulu. Kemudian disediakan syurga untuk orang kafir dulu. Tukuk gitu lah, jadi tukuk. Jadi penting gitu loh. Jadi gitu lah. Nabi sebut perumpamaannya demam daripada azab api neraka. Kalau bahagian atas dunia kita demam tu, maksudnya itulah percikan daripada api neraka jahannam. Sikit baru dah. Sikit percikan yang sedikit itu diumpamakan daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh. Dah. Jangan rasa pening deh. Kalau pening nak panado je. Okey, sabda Nabi macam terjemahan ya. Terjemahan 77 pula. Kita gigi ada api. Hidupku itu terlebih baik bagi kamu, dan matikan itu terlebih baik bagi kamu. Pula. Hidupku jadi pening maksudnya. Hidupku lebih baik. Wa'amdi khairul lakum. Nabi sebut Nabi kata ni. Nabi kata aku hidup ni lebih baik bagi kamu, dan kalau aku mati pun molek juga untuk kamu. Bahasa mudah itu. Okey. Adapun hidup yang aku kata molek untuk kamu itu maksudnya iaitu aku ajari bagi kamu segala jalan berbuat ibadah, dan aku nyatakan bagi kamu segala amal syariat. Bolehlah. Nabi hidup, Nabi cerita dah ke warna syariat Islam ni, warna baik. Dan ada pun mati aku yang aku kata baik-baik tu warna, iaitu bahawa segala amal kamu didatang di atas aku. Gitu. Segala amal yang kamu perbuat dibentangkan kepada aku. Baik. Maka barang yang aku lihat daripadanya itu akan kebajikan kalau aku tengok aku pun minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kamu. Baiknya Nabi. Hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bazzar. Itu ceritanya. Boleh kita faham ni. Okey, baik. Beres. Lagi pula hadis Nabi yang lain. Baca terjemahan je. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Apabila berbuat dosa seorang hamba akan beberapa dosa, maka minta ampun ia akan Allah Ta'ala. Nescaya berfirman Allah kepada malaikatnya, tilik olehmu kepada hamba-Ku yang berbuat dosa itu. Ia mengetahui bahawa baginya itu Tuhan yang mengampuni akan segala dosa apabila ia taubat. Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, mu tengok hamba aku yang buat dosa tu,
Dia tahu dah aku ni Tuhan yang akan ampunkan dosa. Yang akan ampunkan dosa. Baik. Maka aku bersaksikan akan kamu sekalian bahawasanya aku telah mengampuni baginya. Tahu. Jadi itu kisah nak sebut tentang kelebihan Allah ya. Bila kita buat dosa, malaikat disuruh oleh Allah, tengok, dia kenal dah aku ni Tuhan, di mana aku akan ampunkan dosa dan aku saksikan kalaulah dia mengaku gitu, aku akan ampunkan dosa. Jadi kita kena beriman sungguhlah. Sebab tu ulama kita sebut, apa nama sebut sini apa itu? Kita bila kita zikir, antara zikir ataupun afdal zikir nak menunjukkan ketauhidan rububiyah kita pada Allah apa? Zikir yang paling molek, zikir yang ada ucapan la ilaha illallah. Sebab kita menyaksikan bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Ini zikir yang terbaik. Sebab kita memang esakan Allah. Sebab tu hadis kata, kalau kita ni masih bersaksi Allah ini Tuhan dan Allah ni pencipta kita, sekalipun berbuat dosa, Allah akan ampunkan balik. Semua orang tak ada boleh kata ada walaupun disebut di mulut, tapi ada hati dia macam tidak mengakui Allah ini sebagai Rabbun, iaitu Tuhan. Maka dari zikir yang terbaik, kita ada zikir yang menyebut ketauhidan pada Allah. Kan ada dengan versi yang berbeza ke la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ke. Tapi zikir yang ada penyaksian Allah itu ialah Tuhan. Yang lain semuanya bukanlah. Okey, Allah. Dia faham ni. Okey, nak pergi baca lagi. Panjang tadi kata dia. Okey lagi, firman Allah Ta'ala, hadis yang sahih. Jikalau mendapati akan daku ni, hadis kursi, iaitu Allah yang berfirman, cuma Nabi sampaikan sahaja. Jikalau mendapati akan daku oleh hamba-Ku dengan dosa yang penuh akan bumi, maka taubat dia daripada dosanya, nescaya aku dapati akan dia dengan sepenuh bumi itu akan keampunan. Wah, ni rahmat Allah Ta'ala. Kita dah minta je. Nak sebut bahawa kalau mari dosa besar sekalipun, Allah lebih lagi akan terima dengan penuh keampunan. Sampalah Allah sebut hadis yang masyhur, inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa? Sesungguhnya kerahmatan aku mendahului akan kemurkaan aku, kata Allah dalam satu hadis kursi. Kita kena ingat ya. Hadis kursi tu hadis kursi. Allah sebut rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Dia kata baik ya Allah hidup. Teramat-amat kita kata sahabat maha baik, maha pengampun, maha belaka. Kita je dah buat cetak. Sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemurkaan. Itulah pengasihnya Allah kepada manusia. Dah sabarlah Nabi sebut, dah mari sepenuh bumi dosa, Allah tu mari sepenuh bumi keampunan. Okey, jadi kena pasal gitu dalam keimanan kita, Allah ni maha pengampun, insya-Allah. Okey, sikit lagi. Boleh sikit lagi dah. Okey, mana dah kita tadi? bawah sekali. Bawah sekali. Mana bawah sekali? 78. Yang kau yang set tu. 78. Okey, 78. Kita tahan tu. Bawah. Tak ngerti dia apa, tak bawah. Bawah. Ada baru je, tak ada handset je. 78 dia. Okey, 78. Okey, hadis Nabi, mana maksudnya? Okey, maksudnya bahawasanya malaikat itu mengangkatkan dia akan qalam. Okey, qalam daripada seorang hamba bila ia mengerjakan dosa sekira-kira 6 saat. Mana? Malaikat penulis malaikat angkat pensel tu daripada hamba untuk menulis sesuatu kalau dia melakukan dosa sekira-kira 6 saat. Okey. Benda maksudnya angkat pensel?
Ha? Tak tulis lah. Tak tulis ya. Betul. Panas sangat. Maksudnya tak tulis hadis sehingga 6 saat. Kalau 6 saat tak? Tulis ya. Tulis lah. Betul. Beri ruang dulu. Okey. Maka jikalau taubat ia dan minta ampun ia akan Allah, nescaya tidak disuratkan atasnya kejahatan itu. Okey. Maka bila menyuratkan malaikat akan kejahatannya itu, lalu berbuat ia akan kebajikan, maka berkata malaikat yang di kanan itu bagi taulannya malaikat yang kiri itu, padahal ia jadi ketua atasnya. Jatuhkanlah olehmu akan kejahatan itu daripada suratannya itu, hingga aku jatuhkan daripada gandaan kebajikan yang 10 itu satu kebajikan. Maksudnya buat belaka. Okey, contoh okey, senang, bahasa senang okey, jadi dia adil lah sehingga 6 saat barulah dia akan tulis kan. Kalau dia beristighfar tak tulis lah. Sebelum 6 saat tu lagi kan. Baik, kalau lepas 6 saat dia akan tulis. Baik, lafaz hadis yang lain kata Al-Imam Al-Baihaqi, baik, kalau ditulis dah, okey, kemudian dilakukan amal yang baik, berkata malaikat sebelah kanan ke malaikat sebelah kiri ini, dalam keadaan yang kananlah yang menjadi ketuanya, okey, alqi hadhihi sayyi'ah, buanglah segala keburukan, sehinggalah aku pun boleh campurkan daripada kebaikannya, kebaikannya yang satu daripada 10, dan aku angkatkan balik 9 kebaikan. Kekal sajalah. Gitu. Tak sama kan? Dengan 10 tinggal se ya. Maksudnya dia buat dosa dah. Buat dosa. Kalau dah 6 saat, betul 6 saat. Bahasa terjemahan tadi. Kita faham saat kita saat 1, 2 tu kan. Tapi saat bahasa Arabnya ada banyak maksud saja. Saat banyak maksud. Maksud yang biasa dulu apa? Jam. Tapi betul tu ketika atau saat laku 6 saat betul tu 6 detik. Saat biasanya saat ni contoh kalau kita guna contohnya pukul berapa dah? Pukul jam berapa lah. Biasanya saat digunakan jam. Kalau dia sebut sa'atan 2 jam. Kalau terjemahan normal lah, terjemahan yang biasa. Sa'atan ni 2 jam. Kalau kita dah okey, talata saat 3 jam, bukan 3 saat tadi. Kalau ikut terjemahan yang formal. Jadi dia terjemah saat. Tapi tak apalah, betul atau buruk. Betul atau buruk. Saat dah sesuai dengan 6 jam dah. 6 jam baru tulis. Sedap orang masih ada. Okey, boleh. Okey, jadi maksudnya lepas dia buat dosa dah, malaikat tulis dosa dia. Okey, malaikat kanan kata padang balik sebab apa? Dia buat kebaikan dah. Tapi kebaikan yang asalnya 10 jadi 1. Sebab apa? Sebab kerana keburukan yang telah ada tapi dipadamkan, diimbal begitu. Dah. Faham tak? Kalau dah buat buruk, 10 dah boleh. Tapi oleh kerana ada buruk, buang buruk, tinggal se. Buang se je, boleh sembilan orang baik. Ya ke? Boleh sembilan orang baik. Silap tu. Dia buang hingga aku jatuhkan daripada gandaan kebajikan yang 10 itu 1 kebajikan. Okey. Betul tu. Dan aku angkatkan baginya 9 kebajikan yang masih berbaki. Begitu. Dah betul. Silap tu. Kalau se. Dah. Tapi murah lagi kan? Murahnya Allah Ta'ala. Hilang maksiat, tapi hilang 1 kebaikan, kekal seminyak. Takkan no lah kita ni. Takkan no dah. Okey, baik. Macam hadis dah betul. Sebab 1 kebaikan digandakan 10. Tapi dah 10 tu tolak se je. Tak
dosa mutolak tau. Pada boleh lagi. Dosa hilang. Tau. Jadi banyaklah orang baik Khulasahnya kita banyakkan buat kebaikan. Okey. Sikit lagi baca tadi Nabi ada. Baca tadi panjangnya Nabi kan. Nak tutup dah ni dah. Tahu. Maknanya hari ni kenyang dah ni. Kenyang rasa, kenyang pening. Orang kau ni. Jadi hanyut dah. Panggang kan. Okey, Tak kita baca segi. Kita ringkaskan saya maksudnya. Okey, sabda Nabi. Mungkin surah yang ke kursi dah. Orang lu. Tak apa batal kursi. Okey, 79. Orang lu dah ni. Okey, sabda Nabi yang baca ringkas ini babi bersurah ini sebenarnya. Dia bila Bila berbuat dosa seorang hamba Allah di sini akan dosa nescaya disuratkan atasnya. Betul kan? Buat dosa akan ditulis kan? Okey. Maka berkata seorang Arab Badui, maka jika dia taubat kepada, kalau dia taubat kepada, tulis dosa. Maka sabdanya, jika ia taubat, nescaya dosanya itu yang disurat, nescaya dihapuskan dosanya itu yang disuratkan itu. Taubat habis. Okey. Orang Badui itu tanya lagi, maka jika ia kembali kepada berbuat dosa itu, mana pula? Dah, mana? Dah, diulang balik, taubat dah, hapus dosa, diulang pula dosa yang sama. Sabdanya, Nabi sebut apa? Kalau buat balik, akan tulis balik dosa. Kan? Itu kan? Kemudian Arab Badui itu kata lagi, dia kalau taubat pula, ulang dia tulis je. Patut panjang ni je. Maka Nabi pun sebut, kalau taubat balik, hapus balik. Okey. Badui itu tanya lagi orang Badui kan? Orang kampung. Pada orang yang kurang ilmu lah. Kurang pengetahuan agama. Tanya balik Nabi. Okey, hingga manakala daripada pekerjaan yang demikian itu, sampai bila gitu, disebut itu. Dapat bila gitu ya? Buat taubat, dapat bila gitu? Bahasa orang kampung kan? Tanya kepada. Okey, Nabi sebut hingga mengucap istighfar dan taubat ia kepada Allah. Okey, kerana Allah tiada segan, yakni tidak bosan daripada mengampuni akan dosa hamba-Nya yang taubat itu, hingga segan hamba-Nya itu daripada mengucap istighfar. Hingga rasa malu kita nak minta ampun Allah. Dapat kita berulang-ulang kali buat. Maksudnya habis lapak su dah, buah dah jadi, malu dah pula minta ampun. Dah terbuat dosa kita. Itu maksudnya dah. Sehingga kita rasa bosan nak minta ampun dengan Allah. Dah, maksudnya rasa segang dah. Dah banyak sangat dosa. Tapi Allah tak ada rasa bosan mengampunkan dosa hamba-hamba. Okey. Boleh dah? Dah, kita fahamlah nak sebut khulasahnya betapa kasihnya dan pemurahnya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Jadi kita pun kena harapkan, kena rajah yang tinggi dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabalah bab kita ni bab yang membicarakan harap dan takut kepada Allah. Kan? Dan sama-sama beramal doa sama-sama doakan betul. Semoga kita istiqamah insya-Allah melakukan amal yang baik. Lebih ada nak apa lagi dah tu. Jadi nak alih dah tu sikit ni. Nak kelangi dah apa. Okey. Boleh kan? Okey, sambung pada minggu hadapan berdepan ada tanding les sekolah, tandingan bawah jabat agama.